Tangan-tangan ini akan pergi bercuti yang telah lama dinantikan. Jadi, hari ini kita akan buat manicure bertemakan laut. Lapisan sebelum ini adalah dari Areski dan ia bertahan dengan sangat baik. Saya pula mengambil alat kegemaran saya, Dr. Alex SP130, yang telah menemani saya melalui pelbagai ujian dan saya mula merawat kutikula. Dalam kes ini, saya menggunakan mata alat dengan gelang merah biru, iaitu mata pengikir bentuk nyalaan standard dengan hujung yang tajam. Saya cepat-cepat menggunakan alat itu, merawat bahagian sisi kuku dan kemudian beralih kepada pemotongan. Dalam kerja saya menggunakan gunting dengan hujung melengkung. Modelnya dipanggil S04J dari syarikat Nippon Nippers. Terima kasih kepada hujung seperti ini. Gunting ini sangat mudah digunakan kerana ia sesuai dengan sempurna di lekuk tepi kuku. Panjang kuku masih belum dipotong. Terus kita beralih kepada salutan. Sebagai asas, saya gunakan base getah dari AM dan satu rahsia kecil. Supaya tidak meleleh, saya sentiasa gunakan lampu pengering mini. Untuk sapuan hari ini, kita akan terus buat rekaan pada kuku. Saya mulakan dengan warna pastel biru lembut gel quick dari AM. Saya letakkan di kawasan kutikula dan tarik sedikit ke tengah. Saya bantu dengan berus halus atau boleh juga guna berus untuk gradasi. Warna gel kedua ialah 25. Dengan warna ini, saya akan tambah sedikit di sudut-sudut yang belum cukup. Saya juga keringkan dengan lampu pengering mini. Dengan cara ini, saya 100% yakin tiada apa-apa yang akan meleleh. Selepas membina semula, saya lengkapkan struktur kuku yang masih kurang dengan gel yang sama. Dan untuk menutup peralihan yang tidak sempurna, saya akan gunakan gel lak berkilat. Gel berkilat dalam warna ke-8 dari AM. Ia memang dalam warna biru laut yang cantik dan mendalam. Gel lak ini datang dalam bekas kecil dan sangat berpigmen. Dalam kes ini terdapat kilauan yang memang sangat banyak. Sebab itu saya sapu sedikit saja. Sebagai hiasan, saya tambah garisan beralun dengan cat gel putih. Sapukan top coat tanpa lapisan melekit dan sudah tentu saat yang paling menarik. Potong panjang hujung kuku, bentukkan dan periksa bahagian tepi. Sudah tentu ia terlalu tebal. Jadi dengan bantuan mata pengikir, saya bentukannya dengan sempurna. Dan saya melihat kuku-kuku ini dan membayangkan bagaimana ia akan bermandi di laut biru.